Sini ya. Orang urut mata, ubat dia minyak dia apa? Bukan burung apa? Burung bubut. Burung Burung bubut sekali upah seekor berapa upah cari? Macam itulah. Saya nak cari bahan untuk kuat tu seekor 300.5. Dia binatang ya, jangan kat. Ya, benar. Tumbuhan. Bukan. Ini tumbuhan. Ini bila start dia berusia. Lelaki Cina lagi banyak. Lelaki Cina mempunyai masalah seks yang paling teruk sebab makanan dia sejuk. Orang yang paling kuat ialah orang India, orang Mama, orang Arab. Bukan aku. Kan? Tapi benda tu kena halal kan? Yang seeloknya. Sebab kita panas. Sebab tu kenapa kita nerangsang herba. Saya tengok sebab saya kan ramai kawan. Daripada start saya buat pengasaran sendiri tinggi, ramai orang yang mengeluh perempuan bila pakai roller dia punya power gila, sangat nak erat. Laki tak boleh. Macam mana saya kata ni nak balance kan? Saya kata perempuan lah jual macam Tuhan ni. Sebab ada orang buat benda tak elok. Isteri orang buat benda tak elok. Jadi kata tak nak. Saya bukan buat produk untuk menggalakkan maksiat. Untuk kesihatan keluarga. Jadi macam mana nak buat? Sebab benda tu tak boleh dikomersialkan. Memang salah. Jadi siapa datang macam ni, saya bagilah. Kalau ada orang datang urut kan, saya ada masalah dengan tenaga batin sekian. Okey. Dia mungkin nak yang power ke nak yang kurang power? Nak yang power betul-betul, tak jalan. Nak yang kurang power boleh sebab anda dah memang power ataupun yang sederhana, dia tak payah ambil orang. Ini jelas sedikit. Tak sama dengan baju kat luar. Baju kat luar mungkin setakat letak tingkat putih, mungkin letak rempah sedikit. Ini minyak kurma. Terasa kurma. Minyak herba sikit je. Yang lain semua minyak ubat. Okey, sadaqallahul azim.